Order Alphard punya owner, boleh lihat sini lah. Okey, kayak GH tak kisah tahun berapa lah. Biasa 2015, 2016, 17, 18. Order ni selalu ada satu problem. Apa problem dia? Dia punya power port. Okey, power port dia ni. Dia selalu dia boleh buka, tapi dia tak boleh lock. Bunyi lock macam ni je. Dia tak boleh lock. Apa masalah ni? Jom kita Abang Jason bagi share sikit ilmu lah. Okey. Okey, ini barang dia. Ini nampak macam Weather Street kan, getah macam Weather Street. Sebenarnya dia ialah satu sensor. Sensor dia dekat dalam, dia serupa macam fiber lah. Kalau dia sebenarnya dia punya fungsi untuk anti pinch lah. Kalau tangan dekat tangan bonet tu, so masa yang tutup, kalau ada tangan, ada objek, dia akan tendang balik bonet tu lah. Kalau ni rosak, dia jadi dia tak boleh lock. Tapi buka boleh. Buka boleh. So, tapi barang ni tak murah. Saya tak check dekat 1000 lebih lah. Korang kalau boleh dapat murah, bagi tahu saya, komen atau bagi tahu Abang Jason mana boleh dapat murah barang ni.